Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, untuk video ni aku akan buat secepat mungkin lah, okay? Di mana kita hari ni kita akan buat password verify. Okay? Now, password verify ni aku nak kena explain dulu supaya hampa pening lah. Supaya takut tak mau bagi hampa pening lah, okay? Fungsi password verify ni adalah untuk nak tentukan kita punya password walaupun dia sedang di-hash. Faham tak apa aku cakap? Okay? Nak bagi senang faham macam ni lah aku explain lah. Okay, aku buat file baru dalam ni. Aku buat password echo hash. Yang ni yang video lepas tau yang aku tak berjaya buat tu kan. Okay, so hari ni kita akan buat balik lah. Okay. Tapi kali ni menggunakan password hash. Password verify. Okay, sebab yang tu lah yang akan kita nak buat ni. So, kita nak buat password hash yang pakai yang ni saja. Okay. Dan make sure password ni sama dengan ni lah. Okay. Bila dah sama, hampa buat file ni dan hampa buat comment macam ni. So, nanti dalam browser nanti hampa run saja. Buka hash ni and hampa copy je balik. Copy and then hampa pergi lah ke sini ni. Hampa paste saja and dia akan update sendirilah. Okay. Now, the problem masalahnya is kita tak buat lagi satu command untuk nak tentukan password kita ni. Faham? Macam dia nak translate lah benda ni ke password sebenar. Okay. Sebab tu lah bila hari tu aku buat, dia fail. Okay, aku bagi contoh lah. Macam aku letak nama kan. Mak, dia fail. Sebab apa? Aku nak kena ubah lah ni. Takut apa pening. Login gagal. Atau yang ni login berjaya. Okay. So basically dia tak boleh baca faham apa password tu. Okay, so macam mana kita nak bagi dia baca? Kat sini lah di mana password verify tu mai. Okay, password verify tu berfungsi lah. Baik. Untuk menggunakan password verify, kita akan menggunakan sebuah command. Yang ni aku dah buat tulis dah kat notepad. Tak apalah aku akan tulis lah. Okay. But basically macam ni lah. Yang ni aku komen dah buat siap-siap. Tak apa, kita akan buat balik. Now, kita akan ambil yang ni. Okay, if result. Okay, yang ni aku akan tulis satu persatu lah. Okay. Ni. Okay. Now. Tutup ni sat. Okay, now kita akan buat satu persatu. Okay. If result numbers, kita basically ambil ni balik . Faham tak? Okay, kita basically ambil ni balik. Okay, kita akan pakai ni balik . If result number rows, kita akan buat lagi satu variable. Di mana $row sama dengan $result ni fetch a sock. Apa maksud fetch a sock? Maksudnya fetch a sock ni dia basically nak ambil data daripada database. Faham tak? Dia nak fetch data daripada database. Tu maksud dia fetch a sock. And then dalam ni kita akan buat lagi satu if else. If password underscore verify, buka kurungan, tutup kurungan, kita akan letak dua benda kat sini. $password, kita panggil variable password, dan kita panggil variable row, di mana dekat sini ada row ni function kita nak ambil data. Kita nak ambil data apa? $row kita nak ambil data apa? Lepas tu dalam ni kita tulis data password. Faham tak? Tulislah data password. Lepas tu buka natang ni. Buka natang ni and then kita akan ambil semua ni letak dalam ni. Faham tak? Sebab tu aku kata kalau hampa buat macam video lepas tu kan. Aku sarankan buat yang basic dulu, yang tadi tu. Yang bodoh-bodoh tadi tu. So nanti bila nak main password verify tak susah lah, hampa just copy paste balik lah. Hampa dah set 50% dah of benda ni. And then kalau berjaya dapat data, maka dia akan pergi ke dashboard PHP. Kalau gagal, kalau lah dia gagal, buang ni sat. Ni aku akan buka balik. Okay, kalau dia gagal, kalau nampak message ni login gagal, okay, dia akan tutup yang ni and then else balik. Pun kita akan buat login gagal jugalah. Okay. Buat login gagal juga. Buat macam ni, set yang ni. Else. Oh, ni tak tutup lagi ni. Okay, that should be good. Aku nak kena check balik index station aku ni. Pening sikit ni. Okay, yang ni. Ni padam balik lah. Betul lah aku buat ni. Okay. If result number rows. Oh, yang ni lupa ni. Tambah satu. Asal ni betul lah. Apa yang silapnya ni? Aku lupa ni, semicolon.
So, aku lupa semicolon masa ni. But whatever lah. Nanti aku akan check balik. If result number rows. Sampai aku check balik. Aduh. Okay, aku dah dapat. Dia sebenarnya akan letak kat sini. So, basically macam ni lah. If password verify. And then kita just buka kat sini. And then else. Aku tak tahu kenapa aku buka kat sini. Pasal pening juga. Sampai aku check balik. So, basically if number rows. Sorry dia kadang-kadang dia ni sikit. Aku pening kat ni. So else datang ni. Kita buka tutup. Apa? Kenapa aku buka? Session. Asal aku cakap balik. If row. If session. Else. Dalam ni. So, bila else tutup. Oh, else aku lupa nak tutup. Patutlah. Okay, aku lupa else tutup. Aku lupa tutup else. Okay, faham. Okay. Silly mistake. Alright. So, lepas yang ni je. Okay, yang ni je you all patut buat. Okay. Tapi, ada satu lagi kita terlupa. Yang ni pun aku nak tegur jugalah. Takut-takut ada yang lupa kan. Okay, kalau kita perasan, kita login pun, login gagal. Sebab apa? Tapi Firan, kita dah buat dah password verify. Ya, memang kita dah buat password verify. Tapi you all lupa satu benda. Dekat sini. Prepare statement ni aku nak tegur satu-satu. Aku nak tegur lah bagi hampa ingat lah sampai waktu nak masuk exam petang lagi kan. Bila you all buat prepare statement, kita buat prepare statement untuk username dan password. Faham tak? Okay, tapi masalahnya kita dah buat. Tapi masalahnya untuk password verify ni, nama pun password verify. So, kita dah verify password tu. Faham tak? So, maksudnya apa dia? Maksudnya, kita dah tak perlu dah letak password dah dekat sini. Sebab kita dah buat kat sini. Okay. Sebab tu aku kata, password verify ni, dia khas untuk password. Dia macam, Han ada aware. Ada aware tu satu ke dua? Mesti dah satu, betul tak? So, salah satu lah. Faham tak? Okay. So, maksudnya apa dia, Firan? So, maksudnya, kita kena buang ni. Kena buang. Kena buang. Okay. And jangan lupa, yang aku ajak itu kan, kalau ada dua variable, S2. Kalau ni, satu lah. Okay. So, hampa kena cakna yang ni, then yang ni lah. Okay. So, bila dah siap, sepatutnya lah, it should work. Nampak? Okay. So, kalau boleh nampak macam ni tu, kiranya dia dah boleh baca dah lah. Okay. Password cacing ni. Itu functionnya password verify. Okay. Supaya dia nak baca password cacing tu. Okay. And kebanyakannya kita akan kacau kat sini je. Kacau kat sini lah banyak. Okay. Jadi, itu sajalah video kita pada kali ini. So, aku rasa that is probably the last video lah untuk subjek ni. Okay, mobile aku tak boleh janji lah boleh ajak ke tak. Sebab mobile ni susah. You know. Kalau kau nak suruh ajak, suruh orang lain ajak lah. Jangan suruh aku lah. Sorry lah, aku tak orang yang tak berkompeten sangat dalam subjek tu. Okay, aku ni teori lah pandai. So, itu saja video kita kali ini. Ya, tak ada apa sangat, aku dah tak ajak video apa-apa dah. Okay, tolong ingat lah no. Benda ni. Password verify, prepare statement, yang lain-lain semua dapat bagi. Atas silap aku yang ni pun dapat bagi juga ni. Yang tadi yang coding bodoh-bodoh tadi tu, cumanya dia suruh kita tambah password verify saja. Tak susah mana pun. Okay. Kalau hampa pandai ingat ni, sebelah mata boleh buat dah. Okay. So, itu sajalah kita pada kali ini. Okay. Sekian, terima kasih.